Maksudnya time cinta kentut wangi. Bila dah bercinta, saya memang panas. Kau yang panas ke? Aku yang panas. isu dengan rumah tangga dia. Time cinta kentut wangi. Bila dah bercinta, bersin membusuk. Bersin pun bau. Bersin pun ada bau. Sanggup kita ada. Tapi tu memang banyak. Okey, Banyak. satu lagi pandangan saya tentang perkahwinan. Kenapa jadi macam Afiq cakap tadi kan? Sebabnya bila kita bercinta, ni kalau korang perasan single-single ni, bila kita bercinta, kita terlalu behave. Kita jaga. Kentut pun tahan dalam kereta, tak nak kentut. Betul tak? Kalau makan pun, you tak makan, tak apa, I kenyang. Balik rumah, habis makanan kat rumah. Bila jarang jumpa, kita nak tunjuk tak buruk kita? Tak. Tapi bila dah kahwin, tidur satu bilik, ada yang berak sejamban. Mestilah buruk pun tahu kentut dia bau. Ada yang kentut tu sampai sebelum keluar pintu tu cinggan pun ada. Dia dah tak ada cover sebab rasa macam alah, bini aku takkan dia nak ceraikan aku tak boleh. Contoh, alah baik buruk suami aku dah tak nak, dia kena telan juga. Baik buruk aku dah lahirkan anak untuk dia. Jadi bila dia tak ada jaga perangai macam tu, dia tak fikir untuk long term, itu yang berlaku. Ya, betul. Kena jaga, maknanya still macam kentut tu, kalau terkentut tak boleh tahan sebab duduk serumah kan, berapa tahun kau boleh tahan kentut kau? Betul. Cakaplah minta maaf terkentut. Sopan sikit. Sebab dia nak long term ni, nak duduk ni, kalau kau kentut, dia kentut menyahut, membalas, itu yang bila malu hilang tu, itu yang jadi macam dah selamba. Dah kurang lah kita suka kat pasangan. Betul. Dah tiba korek hidung main jentik-jentik lekat kat TV. Tak. Malu tak ada. Malu tak ada. Itu pandangan saya lah. Kena ada jugalah suami isteri pasal malu. Ya, saya kalau suami kentut, saya suruh dia minta maaf dengan saya sekarang. You kentut tadi minta maaf sekarang, tak betul. Saya sangat pegang pada benda tu. Kena jaga. Bukan apa, kita kena ada rasa malu antara satu sama lain. Kadang bila kita orang lupa, kita akan ingat each other supaya benda tu rasa manis je. Sebab bercinta manis, aku nampak baik kau je. Bila kau duduk buruk kau, kadang-kadang bila kau habis buruk keluar. Jangan lah. Jadi sebab tu kita kena jaga, walaupun dah duduk serumah, benda-benda macam tu kena jaga. Kena respect each other. Jangan spender dah atas pintu. Kan, spender pula koyak. Boxer pula berlubang. Kan, dah nampak buruk. Nampak pula tu bila keluar rumah, nampak pula perempuan yang jalan tu cantik. Rambut kepuk-kepuk, minyak wangi 10 batu bau. Faham tak? Bini kat rumah bau ketiak. Contoh, dah tak jaga laki aku, tak apa, dia terima buat buruk aku. Lepas tu yang perempuan pula dekat office nampak, oh laki ni handsome, rambut kemah, pacak tersusun. Suami rambut serabai kat rumah. Kan, bangun tidur sayang, Leo. Mana dia selera? Sayang. Faham tak? Kat luar semua nampak cantik. Itu yang kita tak nak. Kalau boleh kat rumah lah jaga. Kita sendiri yang mencorak rumah tangga tu sebenarnya. Kalau you nak tengok laki you, isteri you, suami you dalam keadaan yang sentiasa macam you nampak masa mula, you kena jaga benda tu. Betul, kena jaga. Yes, kena ingat mengingati. Itu pandangan saya lah. Betul juga.